ni, kendian hari esok ni, orang hak nak mai jadi ketua, nak jaga hampa ni, penyamun, dia kata. Wih, kasar hadis ni patut baca tak patut baca ni? Kasar ni. Nabi kata lagu tu. Nabi kata baik-baik. Selepas wafat aku esok-esok ni, orang hak naik pegang amanah menjadi ketua yang menjaga orang-orang Islam ini, sebahagian daripada mereka ni beradat mereka itu penyamun. Nabi kata mereka ni nanti jadi penyamun, berebut nak pegang jawatan ni pasal apa? Pasal nak samun kekayaan negara. Berebut nak pegang jawatan ni bukan nak berkhidmat kepada masyarakat, berebut ni pasal nak kaya. Alhamdulillah tak jadi lagi di Malaysia ni. Yang tu patut kita bersyukur. Ni hak Nabi sebut 1400 tahun dulu ni, Nabi sebut ni, alhamdulillah tak jadi lagi kat kita lah ni. Yakni siapa gagah daripada orang Islam itu dan berkuasa ia memerintah, naik dia dengan sendirinya jadi raja dan memerintah semua orang dengan suka hatinya sendiri sahaja. Nabi kata esok ni pemimpin hak nak naik esok-esok ni, lepas aku tak ada esok ni, depa naik dapat kuasa, dia membujuk lalu melentang patah. Seorang mau baca hadis ni kan? Maka tidak dengan kesukaan orang besar dan pahlawan muslimin dan sekalian rakyat menaikkan akan mereka itu, mengaku akan dia pemimpin dengan pilih mereka itu, maka apabila telah naik seorang itu menjadi raja dengan yang demikian itu, maka sudahlah keluar dia daripada jalan syarak. Dia dilantik oleh rakyat yang memilih dia. Bila dia naik, dia langgar habis agama ni semua. Maka peringatan kepada orang yang nak memilih, jangan pilih orang yang macam ni. Dan peringatan kepada orang yang dah dipilih, jangan berkelakuan begini. Itu Quran, itu hadis. Kita bila dengar ni nak ambil iktibar tu. Semua orang hak pilih pun kena ambil iktibar. Aku kena pilih orang yang tak ada sifat Nabi sebut ni. Orang hak dah dipilih ni, dia kena ingat, aku jangan jadi macam yang Nabi sebut ni. Aku tak mau jadi pemimpin yang nak mengaut kekayaan negara atas amanah yang diberikan. Dan diperintahkan sekalian orang itu menurut hawa nafsunya. Dia perintah, dia ikut nafsu, tidak ikut Quran, tidak ikut hadis, tidak ikut agama. Dan diperintah harta baitul mal itu sebagaimana kehendaknya. Duit zakat pun dia pakai suka hati dia. Dia jadi ketua, dia pegang kuasa dalam negeri, dia ambil duit zakat, beli jersey bola sepak bagi dekat awak. Oh, pun alhamdulillah tak jadi di Malaysia ni. Dia lupa kata itu duit zakat. Dia lupa kata duit zakat itu channel dia kepada asnaf zakat. Dia lupa Quran sudah bagi tahu innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Dah bagi tahu satu-satu asnaf tu. Dia lupa termasukkah jersey bola di dalam asnaf itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mereka kata di Zimbabwe jadi benda ni. Maka tidak menurut sebagaimana hukum syarak itu. Maka siapa masuk atas mereka itu, yakni pi balik kepada pemimpin yang seperti itu, duduk bercampur dengan mereka di dalam majlis mereka itu, serta membenarkan akan segala karut-karut mereka itu yang keluar daripada jalan syarak itu, maka tidaklah diterangkan salahnya. Dia masuk pi bukan nak terang benda-benda betul suruh apa betul tak, benda salah suruh apa betul, dan tidak ditunjukkan jalan hukum Allah dan Rasul kepada mereka itu, bahkan ditolong akan perkara akan segala raja yang demikian itu atas berbuat zalim diri mereka itu. Dia masuk pi bukan nak bawa kebaikan kepada orang tu tak, dia masuk pi menganjurkan lagi karut mereka itu. Yang ini dicarikan dan ditunjukkan jalan helah yang dikatakan harus pada syarak, mengerjakan apa yang berbetulan dan bertentangan dengan hawa nafsu raja besar yang demikian itu. Bukan dia pinak habak kata benda ni haram pasal ini Quran, ini hadis kata haram. Tak.
dia masuk pi, orang besar kata dekat dia, ni saya nak buat benda ni, hang pergi cari dalil kata boleh. Dia pergi jadi nunggu tu. Sepatutnya dia masuk pergi kena habang, benda ni tak boleh buat. Dia kata, bos, benda ni tak boleh buat. Pasal apa? Quran tak bagi buat. Benda ni tak boleh buat. Pasal hadis kata tak boleh buat. Tak, dia masuk pergi, bos dia kata kat dia, ni saya nak buat benda ni, saya tak mau dengar ni haram-haram semua, hang pergi cari dalil kata boleh. Balik buka kitab sampai terbalik kuang duk cari ni, nak bagi boleh apa yang kau tu mau. Jahanam orang yang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka bukanlah orang yang pergi balik kepada raja dengan yang demikian itu daripada orang yang mengikut jalan aku. Nabi kata kalau mereka ni dapat peluang duk bercampur dengan orang besar, mereka tidak nasihat orang besar bagi jadi elok, sebaliknya mereka pergi duk sokong karut yang orang besar ni duk buat, mereka ni bukan orang yang mengikut jalan aku. Nabi kata. Dan tiada ia datang minum di telaga aku pada hari akhirat esok